Lebih 7 jam di soal siasat, seorang bekas menteri selesai memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada Isnin. Ia berhubung siasatan kes rasuah yang dikaitkan dengan projek papan iklan serta urusan pemindahan tanah di ibu negara. Individu berkenaan dipercayai meninggalkan perkarangan ibu pejabat SPRM pada 5.50 petang selepas tiba sekitar pukul 10.30 pagi. SPRM mengesahkan kertas siasatan dibuka terhadap bekas menteri itu atas dakwaan menerima rasuah dianggarkan bernilai 5 juta ringgit dan sebuah kereta mewah jenis Lamborghini. Kes berkenaan dipercayai mempunyai kaitan langsung dengan pelaksanaan projek papan iklan serta proses pemindahan tanah di Kuala Lumpur. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memaklumkan pada Isnin bahawa siasatan dijalankan mengikut peruntukan Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Beliau bagaimanapun berkata setakat ini tiada tindakan sitaan harta atau pembekuan akaun dilaksanakan terhadap individu terbabit. Difahamkan seramai 16 saksi telah dirakam keterangan bagi membantu siasatan melibatkan pegawai kerajaan serta pemilik syarikat yang berkaitan.